Berapa kali I call you? Berapa banyak message I hantar? Tapi satu pun you tak reply kan? Dalam masa 3 jam you buat apa? Sampai tak boleh nak reply message I ni? I'm sorry, sayang. You jangan main tak? Kita ni dah nak kahwin. Tapi you masih lagi dengan sikap you langsung tak peduli kat I. Apa ni? Sayang, I tak main-main tau. You tahu kan yang daddy I ada dekat sini. Banyak benda yang I nak kena settle dekat office. Daddy nak kena tanya I. Semua dia balik Melbourne. You tahu yang daddy I ada 24 hours depan I. Habis tu kalau dia ada dengan you tak boleh nak minta izin call I kejap? You tak faham. Yes. Memang I tak faham. Kenapa 24 jam daddy you dengan you ke? Sampai pergi toilet? Okay, look. Sekarang ni I dah ada depan you kan. Daripada kita bergaduh pasal benda yang dah berlaku, baik kita bincang pasal our future. Exactly. Memang I nak bincang dengan you pasal our future. Sayang, baju wedding kita pun tak pergi fitting lagi tau. Atur cara semua tak siap. Banyak benda yang nak kena bincang. Okay, I faham. Cuma sekarang ni, I just nak lepaskan daddy I balik Melbourne. You tahu kan yang I ni anak tunggal. Banyak benda yang I nak kena settle kat company I. Macam you lain. You ada papa, you ada Imran. You ada banyak masa. Okay, I promise. Lepas je daddy I balik, kita settle everything pasal perkahwinan kita. Okay, sayang?